Tahun 1999. 1999? Ya, betul. Kira dah berapa tahun tu Lebih daripada 26 tahun lah? Ya, betul. Oh, lama. Macam-macam ada bang Ya, betul. Ada jual apa lagi bang? Yang ni kita ada goreng pisang. Kita pakai pisang abu. Pisang Yang ni kita ada manis kepuk lekor nipis. Okey. Yang ni kita ada kepuk lekor. Okey. Ni kita ada kepuk lekor crispy. Ui, macam-macam Yang ni bang kita ada, ya betul. Yang ni kita ada ubi kayu tapi dia belum siap lagi. Yang ni kita ada popiah untuk vegetarian. Oh. Dan kita ada, ni rare sikit. Kita ada ubi kayu ketuk. Oi, legend. Ni legend. Ni kita ada cucu udang tapi dalam proses. Tengah goreng lagi Lepas tu kita ada aci kodok pisang. Oh. Lepas tu kita ada ubi keledek. Ni daripada tahun berapa dah bang? Saya start berniaga pada tahun 1999. 1999? Ya, betul. Kira dah berapa tahun tu Lebih daripada 26 tahun lah? Ya, betul. Ni saya punya mak. Wah. So saya sama legacy dia lah. Okey, yang gambar tu. Ni mak. Mak ya. Tutup hari apa bang? Okey, kita orang start beroperasi daripada pukul 12.30 hari. Okey, sampai pukul 6 petang. Okey. Pada setiap hari kecuali hari Jumaat sahaja. Kalau saya nak beritahu kawan-kawan saya, gerai abang ni kat mana kan? Nak beritahu sana bang? Kita punya lokasi, kita berada di Bandar Sidar Mansara. Kalau lebih saintifik lagi, lepas tol LDP, kita akan belok ke kiri dan betul-betul saya akan meniaga kat tepi. Oh, maksudnya jalan depan tu sampai belok kiri, saya akan dekat sini. Okey, siap ni abang punya goreng pisang panas-panas lagi. Okey bang, saya santap dulu bang Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Datang lagi.